Anak penyu ini ada dalam 300. Wow. Ikut suhu 29.5 ke bawah, suhu sejuk, anak ni adalah anak jantan. Okay, suhu 29.5 ke atas, suhu panas, anak ni adalah anak betina. Kalau besar ni memang kita dah tahu mana satu jantan, mana satu betina. Nak tahu lebih lanjut, 20 tahun akan datang. Dia ni hidup, dia akan naik balik mendarat kat sini. Kalau penyu ni betina, skor pendek. Okay, yang naik mendarat, yang naik bertelur penyu betina sahaja. Penjantan lah. Ada dua cara pegang sebenarnya. Okay, ni cara pegang yang pertama dah. Ni, pegang lembut je. Lembut je pegang dah. Lembut je. Dua jari pegang. Lembut dapat pegang gitu lembut 2, 3 video. Lepas. Nanti bosok. Pegang. Pegang macam mana tak boleh je. Pegang cekerang. Nak try pula. Nak try. Pegang macam mana? Boleh je pegang macam tu. Dia kuat. Ada pasir kat mata tepi dia. tu paling senang. Ada pasir kat mata dia. Pegang tepi tu paling senang. Pegang tepi macam ni. Okey. Asal mata dia buta. Okey, pegang macam ni, pegang kepit. Jangan picit kuat-kuat. Ni kepit je ni. Kepit biasa. Lembut-lembut je. Ada pasir kat mata dia apa? Ada pasir kat mata dia. Pegang. Kepit. Wah, okey. Okey, tunjukkan Malung. Ya, okey. Lepas tu Sofia. Nak Sofia. Nah, Dania. Okey.